Sunyinya malam ini sepi menusuk hati. Andai kau ada di sini, aku pasti senyum lagi. Aku berdoa pada Tuhan agar kau kan kembali. Namun Syawal ini Mak tak salah bimbing lah. Kalau Mak tak ada modal, Mak ayat kalung. InsyaAllah, Alung tak cari. Alah lah Long, kita pakai je lah Long, kat mana ada. Mak tahu. Alu nak batu Mak. Tapi ke, pada gaya Alu tak beli lagi. Tak apa tu Mak. Sejak ayah tak ada, Mak dengan adik ni jadi tanggungjawab Alung. Nak tak nak, Alung kena jaga. Tak boleh gitu Long. Kita pakai je lah kat mana adanya. Mama tak ada bebiar Long sangat Long. Biarlah kita pakai kat mana ada je Long. Long deh. Alung saya kau Mak. Saya ke adik. Mak tahu. Mak tahu sebenarnya. Alu saya ke Mak, saya ke adik. Ma! Adik. Comel. Tu tengok adik. Alah comel pada gaya adik pun. Comel macam Era Aziz. Ma, comel tak baju adik. Comel. Adik tahu tak siapa beli? Siapa beli, Ma? Alung lah beli baju gaya ke adiknya. Abang beli? Ma? Mak warna hitam juga. Ma wanita juga? Ha. Abang? Abang tak beli lagi kau dia. Tak apa, Abang tak beli. Apa Abang tak ada baju, Ma? Abang tak selaya ke? Tak apa, nanti Abang boleh gaji. InsyaAllah, Abang beli juga. Warna hitam juga. Kalau Abang tak ada baju, Abang boleh pakai baju adik dulu, Ma. Bawa raya. Nanti Abang boleh gaji. Abang beli baju raya warna hitam serupa dengan adik. Ha. Adik semak macam Razi, Abang semak macam Farid Kamil. Farid Kamil tu siapa, Ma? Oh, lu pelakon lah. Dari TV tu. Kalau kita Abang pelakon kan? Dok, semak macam dia lah. Adik pun semak macam Razi. Anak emak ni kat handsome. Sore Razi, sore Farid Kamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duk buat gapo tiga beranak ni meriah pak keluar dengar. Leleh hai masuk-masuk lah duk mai gapo kat Lik Nela tu. Mari masuk ni. Allah. Masuklah deh. Ma, nak tunjuk kamu baju adik wanita titik. Oh, tunjuk. Boleh hasap mari tu. Mak Leha. Mak Leha. Abang beli baju raya adik wanita. Comel. Apa dia beli? Oh lah, apa dia belilah. Oh, pada geger buah beli gaya lah ni. Oh lah. Mak Leha. Abang beli. Oh lah, leham warna gapo tahu ni? Mak leha apa wanita juga muka kita ke anak beranak. Ite juga. Tengok ni Abel. Tak saja mak dah mari mak kita. Alhamdulillah. Ni boleh makan-makan dua bagi aku tu. Terima kasih, Mak Lia. Oh, timu boleh buka kage-kage. Apalah kursi. Boleh nak buka kage. Imah, apa tak panggil hari ni aku ni? Buku go ni kalau panggil, tunggu tak ada panggil. Alah, aku malah nyusul kau ngomong leh. Aku tahu mu banyak kerja juga. Sekali panggil aku dulu. Aduh, pada aku sore je leh. Mu banyak dah tolong aku.
Aku juga mana lah Tok panggil nak tolong buku-buku kata. Ada aku suka lah beli baju gaya ni. Jadi tahun ni kita raya pakai baju warna hitam. Cek sekali mak dah. agar kau kan kembali, namun Syawal ini aku sepi sendiri. Adik buat gapo sini? Adik tengok bulan. Adik tengok bintang. Comel kan? Comel? Tak tahulah. Macam dia panggil nama adik. Dia panggil adik dari atas. Boleh ke kita pergi sana kan? Boleh? Macam mana? Dalam impian atau harapan? Adik tak faham. Tapi kan Ya adik. adik rasa suka sangat. Walaupun kita tak ada ayah kan. Kita poso ko, raya ko. Kita bahagia kan tu. Abang pun rasa bahagia sebab ada adik. Kita buka poso. Kita pergi bazar. Walaupun adik tak pernah rasa kasih sayang ayah, tapi ada abang dengan mak pun adik bahagia tu. Bahagia adik. Mak dengan abang ni bahagia. Adik ada. Tapi itulah, adik takut kalau adik ni banyak nyusah ke mak dengan abang. Adik tak sama macam orang lain. Orang-orang adik bodoh. Adik takut adik banyak nyusah ke mak dengan abang je. Bapa adik kecil gitu. Adik tengok tu. Bulan dengan bintang tu. Kalau tak ada bulan dengan bintang, langit tu gelap. Tak ada makna dalam hidup. Supaya abang dengan mak. Kalau tak ada adik, tak ada guna hidup. Adik ni anugerah Tuhan hak terindah. Untuk abang, untuk mak. Mungkin adik ni asbab untuk mak dengan abang ni pergi syurga. Tapi abang, adik kadang-kadang rasa takut. Rasa takut kalau abang dengan mak tak ada. Adik nak hidup dengan siapa? Adik tak ada siapa-siapa tu. Kalau adik tak ada, mak dengan abang sedih tak? Kecik gapo ni? Abang janji dengan arwah ayuh. Sebelum ayuh tak ada, abang janji dengan ayuh, abang nak jaga adik. Abang nak jaga mak. Abang nak jaga adik sampai abang mati. Tak, bukan gitu abang. Tapi kalau kata Allah ambil adik dulu, adik boleh royak ke Allah supaya jaga abang dengan mak. Sebab orang macam adik ni, orang kata boleh masuk syurga. Jadi adik boleh ambil tangan mak dengan abang masuk syurga. Lepas tu adik boleh tengok abang dengan mak dari atas sana. Dari atas sana Allah jaga adik. Tapi abang jangan bimbang. Adik tengok semua abang dengan mak dari atas kalau adik pergi dulu. Abang tak ada siapa dah adik. Abang ada adik.
Ada adik dengan mak ya. Abang tak nak sama siapa. Abang ada adik. Ada mak ya. Tak boleh hidup abang ni. Adik minta maaf adik kecil gitu. Abang maaf adik. Abang sayang kat adik. Abang sayang sangat-sangat kat adik. Boleh. Semua kecil gitu. Ni. Kita 10 hari lagi nak raya. Adik nak pakai baju warna hitam. Baju abang beli baru ni. Adik baju warna hitam. Abang warna hitam. Mak warna hitam. Mak lagi apa warna hitam. Kita sambut raya tahun dengan baju itu dia dah. Abang bila nak beli warna hitam? Tak apa, insya-Allah. Nanti boleh gaji abang beli ni. Adik tak sedih dah. Jadi semua orang pakai baju warna hitam. Semua orang pakai baju warna hitam. Adik suka? Suka. Halo, adik. Ma, Duk agak apa sini? tengok bulan dengan bintang. Patut pun mak duk dapur panggil-panggil. Tak duk suara jawab. Duk sini rupanya. Apa tu? Ma beli apa tu? Ma mari pasar Ramadan tadi. Ma beli kap. Ma beli bunga api lah. Adik tu. Habis tu. Terima kasih, Ma. Ma? Tak apa, Ma tak semai. Ma beri kat adik dengan habis je. Habis mesti. Mentah. Siapa adik kak? Aku berjanji jika kau kembali, aku akan sayang kau lagi. Takkan ada yang dapat ganti tempatmu, duhai surgaku. Malam lebaran ini aku sendiri, cuma pelita yang sepi. Syawalku ini takkan sama lagi andai kau tiada di sisi. Aku sepi. Ku coba hidup tanpamu, air mata kian mengalir. Ku panggil namamu, cuma ada bayangku sendiri. Aku tanya pada Tuhan, mengapa nasibku begini? Jawabannya cuma sepi. Aku tersungkur sendiri. Sunyinya. Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu? Tak sanggup ku berdiam dan berhati parah tentang semua ini. Ki, ni lah aku buat benda ni.
Lepas ni, aku nak cuci tangan dah. Aku tak sih dah terlibat. Aku harap mu faham. Dek, aku nak tanya. Puak-puak kita ni ada buat salah dengan mu ke? Apa yang mu nak cuci tangan? Buat apa ni? Tiba-tiba nak tubik daripada geng kita. Kalau ada masalah royak. Kalau ada tak puas hati pun, benda boleh bincang ke? Kamu tak cukup. Ni selama ini kita duit kamu. Ki, bukan masalah duit Ki. Masalahnya aku tak save dah. WPT harian ni kau mok dengan adik aku. Kalau lah mak aku tahu modal dia nego tu pitih ni, kecewa dia. Hancur hati dia. Hancur hati makmu. Ni. Jo ni lagi mana? Pok-pok kita ni lagi mana Ki? Untuk tengok anak pakcik Soma, anak dia tetuk mak dia sebab mak tak WPT, sebab natin ni lah. Aku tak save dah jadi puasuk anak bangsa aku sendiri. Inilah Ki. Yo, aku agak pompeh ya. Dek. Awak, kita nak pujuk ID supaya tak tinggal geng kita. Apa awak pergi marah dia? Tengok. Biar saja tanpa rindu sekali ini. Biar saja hatiku datang lagi. Biar saja tanpa cinta sekali ini. Biar saja. Aku ni tak boleh nak mikir lagi ni pasal idea ni. Di mana? Bapaknya bengong dia boleh tubik dia kumpulan kita. Kan ku cari ganti Tidak ke gila ke dia. serupa denganmu. Bapaknya gila ni idea boleh tubik dia kumpulan kita. Itulah awak. Saya pun pelik. Apalah idea ni tiba-tiba nak tubik. Okeylah pasal alasan mak dia gitu. Nak tubik dengan gitu je. Aku tak faham lah. Apa dia nak cari PT mana? Saya pun mikir. Pelik. Apalah idea ni tiba-tiba nak tubik. Banyak dah kita ni susah senang dengan dia. Saya macam terfikir. Kenapa orang tak kena? Kalau sebab dia, bisnes kita ni boleh hancur. Apa kata kalau kita bunuh je dia? Bunuh dia? Jo. Muka abah ada muka cik apa ni? Memelah kita sakit hati. ID tubik daripada grup kita. Tapi aku tak ada mikir lah. Aku tak ada siapa terlitah nak bunuh. Lagipun ID tu sayang baik kita tahu tak? Allah. Juga ya tu. Tak akal dia sanggup nak gitu kaedah. Gurau awak kata. Soal nak bunuh ke apa gurau? Ni soal bunuh tahu tak bunuh. Awak ni. Saya tak si terlibat dah. Inilah. Awak nak pergi mana tu? Ginilah deh. Saya tak ada masa nak terlibat dengan benda-benda lagu ni. Terutama sekali benda perkara bunuh lagu ni. Jo. Kalau soal nak membunuh orang ni,
Aku kalau tak ada saing pun tak apa. Dengan awak-awak sekali pun, saya rela hilang lah. Mila. Aku ada idea. Kalau dia tergamuk waktu kita betul, kita pun kena tergamuk lah. Deh. Kok sapu tu banyak 5 botol. Hok pun mak lah duduk kat tali air tu. Pok mak tu. Sampai 3 tu lah. Pok mak sampai 3 tali air tu. Dia lah ni. Hok dia lah ni. Belakang. Hok dia berlaku lah ni. Tak itu banyak dah yang jaru. Tak ada banyak dah. Belum ke atas. Cuba lah supik ha. Nak isi supik. Lucu alhamdulillah ni. Oh lah. Harap aku halung lah ni. We modal ni. Suruh packing ibu luar botol. Suruh buat stiker. Jadi kat nampak mewah lah sikit. Aku pun boleh jual mahal sikit. Harap aku dulu kak. Aku isi dalam supik je buat pergi jual ni. Nak jual mahal tak gamuk, murah je lah. Berapa yang dah aku jual mula? 2,5 je. Tak apalah. Lo ni boleh jual 4-5 riyal lo ni. Duk le botol. Lah. Tak apalah. Lucu dah. Rezeki aku lah ni leha. Tengoklah ni comel. Gambar comel, botol comel. Makannya pun sedap lama lah orang nak beli. Lah. Berapa ni kau 2, 3, 4, 5 je lah cukup dapat mak ni. Kau apa dah ni? Kau 5 dah ke? Kau 5 aku janji atas Tio ni sebab dia kata nak makan nasi alas petai ke? Pukul 5 dah ni. Dah, boleh jatah dah tu. Sudah lah janji apa mak kata lihat itu pukul 5. Pukul 5 segata lah. Kena buat kira tu. Kena buat kira ni. Kamu kepun ni orang nak masuk. Lah. Ketah-ketah lah mak dia yang siap. Allahu Akbar. Dah. La ilaha illallah. Tidur lah, Long. 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 Ni, mak nak suruh atas sampai bilik mak ni. Bang, ni mak nak suruh atas sampai bilik mak ni. Kau pun mak kat tali air tu. Mari alun tidur dulu setengah jam dah. Nanti alun bangun. Alun pergi atas dah. Alun atuk lajuk memang. Lagi atas lah dulu. Long macam ni orang pukul 5. Balik ke atas sama bilik kat balik lah mu tidur. Alun atuk lajuk memang. Macam ni dengan orang tu apa nak minta tolong siapa ke atas ni. Awak balik tidur pas ni pulak lah lo. Lah bodoh ni. Macam ni dah ni dengan orang kata petang ni nak pergi atas. Alah lah. Nak tidur lah pok dah. Pergi lah lo mata. Alun tak cakap minyak ni mah. Buka mata betul ni. Mau tidur. Mau alun tidur. Setengah jam. Apa tu alun pergi lah kan. Ma, kalau adik pergi atas boleh? Adik atas hamba bilih ma. Adik tak ajing pun lagi atas hamba bilih ma. Adik pun nak tolong ma juga. Adik nak jadi macam abang. Boleh ke adik nak pergi atasnya? Adik boleh pergi sore ma. Adik pergi sore, adik nak tolong ma.
Adik nak jadi macam abang. Adik besar dah. Tapi mak tak ajing pun bagi adik pergi sore. Kali ni bagilah adik pergi mah. Biarlah abang tidur. Adik sial tengok abang letih. Adik nak juga jadi macam abang. Adik besar dah mah. Adik nak juga tolong mak. Tahu lah adik kau macam dengan orang pun pukul 5. Boleh lama bagi adik. Adik Atta. Adik, sungguh kau adik nak tolong jatah sama Billy mak ni. Oh lah. Abang tidur. Sial ke abang tidur. Adik tak ajing pun lagi atas sambal pilih mak. Adik duduk rumah pun adik bukan buat ke apa pun mak. Bukan mak tak sewi adik jatah. Mak ni bukan gapo. Mak bimbel adik pergi sore. Tapi adik besar dah. Adik pun nak jadi macam abang juga. Tolong mak. Sial kau abang tidur. Adik duduk sore rumah tak ada buat apa juga. Bagi adik atas. Adik tak siapa hati. Lagipun adik teringin sangat nak tolong mak. Adik nak tolong mak juga. Adik besar dah mak. Mak kena percaya ke adik. Adik nak hantar sambal pilih mak. Adik tak ajing lagi. Tak apalah ada adik kata gitu kak. Kalau tak jumpa saya, adik pasti alamat ni lah. Alamat ni. Ingat nombor rumah dia. Boleh, adik boleh pergi. Adik pergi jalan kaki je ni dekat. Marah ni dah. Kalau tidak adik selalu tanya orang dekat je. Sungguhlah ni. Ni ke nombor rumah? Nombor rumah dia dah ni. Adik 59. Ya. Adik boleh pergi mana tak jauh ni. Dekat lah. Sebab dekat dalam mah agak adik gitu. Adik janji lepas adik Atan ni, adik balik lalu, adik tak dekat lain. Balik selalu. Jangan duk kita orang main bola pula. Mak tak salah bimbel. Allah je ada. Allah jaga adik. Adik jaga diri molek. Mak doa ke adik dah. Yo, mak doa semua ke anak mak. Adik ni anak istimewa mama saya doa nak ke adik. Nah, ingat tu pesan mak, jangan hidup mayah orang lain. Atta balik selalu. Abang cicu. Gila. Adik gila rumah dah. Oh, nak saya salah nak. Allah tu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, anak aku juga. Molek tu dik. Molek tu. Baik. Oh, loh, bye, potong sekelik ni. Mau agak adik kita bagi sugi. Oh, dia tu tak suka ngabe. Nak orang sebab dia duk ngeng-ngeng nak minta dengan aku leha nak jatah. Dia tak pernah lagi jatah dia katanya. Adik tu tak suka abe. Dia tu anak istimewa. Pusing aku kalau jadi gap-gap dia. InsyaAllah lah leha aku Allah kata. Aku nak uya belajar berdikari juga. Percaya ke dia kali ni. Aku suruh pada Allah. Semoga anak aku selamat. Ya, kita doa dia molek-molek lah. Selamat pergi, selamat balik. Oh, yolah. Tak apalah kalau dia lama kali aku pergi cari. Tak apalah haraplah. Allah ke ada. Lah, kita doa-doa lah. Biar dia selamat balik dulu. Yalah, dia belajar berdikari. Yalah. Sunyinya malam ini sepi menusuk hati. Andai kau ada di sini, aku pasti senyum lagi. Abang, nak tanya alamat ni kat mana Fitri cari tak jumpa. Masuk atas sambal bili. Tapi Fitri pusing tak jumpa. Kat mana ni alamat ni Alamat ni? Tak ada. Fitri banyak kali pusing macam sini tapi tak ada.
Habis kenal ni alamat ni. Belakang ni je. Belakang ni. Belakang mana? Tu belakang tu ya. Dalam bangunan ni kau. Adik. Hmm. Nak mari atas sambar ke? Atas sambal bilik. Habis tidur. Ni sambal bilik. Sambal bilik ni mak buat dengan Abel. Patutnya Abel atas tapi Abel tidur. Tak nak ajar Abel. Fitri atas. Fitri atas hari ni hari pertama Fitri atas. Abang nama ke apa? Abel nama apa? Abel nama Aidil. Saya Fitri. Aidil? Adik Aidil ni? Aidil deh. Tersambar deh. Meh, ikut abang belakang tu ya? Abel kenal? Abang kenal lah. Alamat rumah ni lah belakang tu. Ya, Abel boleh tolong tunjuk atas? boleh. Boleh. Nah, pergi ni. Meh, kita pergi naik. Terima kasih. Terima kasih. Betul ke ni tempat dia? Macam bukit sebab jauh je. Betul dah ni, Dek. Alah, Dek. 2 tingkat lagi kita sapat. Tinggi. Mari. Tinggi. Malam bulan di pagar bintang, langit indah bila dipandang. Malam bulan di pagar bintang, langit indah bila dipandang. Ni kat mana macam bukit alamat ni je. Macam salah je ni. Adik. Adik duduk senyap boleh tak sebentar? Siapa hak nak sambar? Siapa? Nanti adik tahulah siapa hak nak beli sambar adik ni. Adik duduk sebentar Tunggu sebentar Jom. Masalah kita ni jom. Ni tengok ni. Kita dah itik. Siapa sekati ni je. Itik dengan sekati beza je. Apa lagu mana ni? Ni tahu tak? Ni bukit Aidil. Ni adik Aidil ni je. Kalau kita bunuh adik dia, mungkin akan lebih sakit lagi. Sebab ia saya sangat kalau adik OKU bodoh dia ni. Ada ubi, ada bata. Hari ini kita balas. Pijuk, main pijuk. Hai.
Fitri rasa macam salah lah. Macam bukit ni. Habis bukan udah sampah ke. Macam bukit salah ni. Fitri rasa Fitri nak balik lah. Salah. Mati dulu. Ha? Minum air dulu. Fitri puasa. Fitri tak makan. Fitri tak minum. Puasa. Apa? Jari-jari. Sunat untuk berbuka. Tak boleh. Ni bulan puasa. Tak boleh. Bulan puasa Fitri puasa. Fitri tak makan, tak minum. Puasa tak baik. Allah marah. Oh, sunat untuk berbuka. Tak boleh. Tak boleh. Allah marah. Ni bulan Ramadan nanti Ma dengan Abang pun marah juga. Tak boleh. Fitri puasa. Fitri nak balik dulu. Latih dulu, Pak. Nak makan. Minum. Fitri puasa. Fitri tak boleh. Fitri tak boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah. Satu, dua, Muhammadur Rasulullah. tiga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Lalu kata Allah ambil adik dulu. Adik boleh royak ke Allah supaya jaga Abang dengan Mak. Sunyinya malam ini sepi menusuk hati. Andai kau ada di sini, aku pasti senyum lagi. Aku berdoa pada Tuhan agar kau kan kembali. Namun Syawal ini aku sepi sendiri.
tempatmu, duhai syurgaku. Malam lebaran ini aku sendiri, cuma pelita yang sepi. Syawalku ini takkan sama lagi, andai kau tiada di sisi. Aku sepi. Ku coba hidup tanpamu, air mata kian mengalir. Ku panggil kantil namamu, cuma ada bayangku sendiri. Aku tanya pada Tuhan, mengapa nasibku begini? Jawabannya cuma sepi. Aku tersungkur sendiri. Ya Allah, gimana lah anak aku? Dengar lalu tak klik lagi ni. Oh, tak sedap hati lah, ya Allah. Betul lah kata Mak Leha tadi. Long kan adik long. Jumpa kau? Cok mah. Ala pergi cari diri ni tali air. Ala masuk dalam hotel. Ala pergi kat tu mah. Tak ada mah. Adik tak ada ni mah. Alah, Kan? masa kata sedap hati lo. Sebab adikmu tak sepuh ke. Malah ke mana ni long? Kita pergi rumah Tok Ngulu mah. Kita kecek Tok Ngulu. Kita minta tolong dia. Panggil kapur. Cari. Alu kita lalu. Masa kau tak sedap hati ni lo. Gapo buat melilih ha. Kita tengok telefon. Apa nak tahu kalau tak telefonnya aku macam anak aku hilang lah. Gapo pula mulai ha mu yang buat debat aku lah ha. Gapo lah ha. Mu nak tanya gapo kat aku. Tengok di dalam telefon yang atas gambar. Siapa ni lah ha? Imam. Bukan kita tengoklah Imam. Siapa ni lah? Siapa ni lah? Tengok siapa ni Imam. Siapa ni lah ha? Mu ni buat tanya aku gitu lah ha. Bapa mu ni. Adik ni. Bukan lah. Mu ni buat nak lah. Aku ya dong janganlah biar adik gimana pun. Ni adik ni. Adik ni. Adik. Mungkin lah. Mungkin lah. Mungkin aku. Ya Kamu jangan tipu aku lah. Kamu jangan tipu aku. Sabar. Apa hati diri kamu? Ku berjanji akan sayang lagi. Ku pasti aku bangkit lagi.
Aku rasa duk lepas pada ID tubik daripada geng kita, saya tak tengok pun dia. Mesti ID tengah sedih ke? Sebab adik dia ke baru je mati. Awak, sekali lagi awak sebut nama ID depan saya, siap awak. Awak nak pelik buat apa kak? Dah muka adik dia baru mati. Takkan dia nak tubik rumah. Kalau awak pusing pasal saya, tak apa. Tak. Yuki mana Lama saya tak nampak. Dekat seminggu tak tubik. Tu baca Awak ni, saya tanya je pun. Lagipun, ID tu ke sign baik kita juga. Dia pun selalu marah. Cuba awak duduk tempat ID tu. Tak. Kubu adik dia tu dok. Masih merah lagi. Kalau awak nak tubik derak ke? Saya tanya je pun. Awak tahu tak? Kita dua nak tubik gini susah, awak tahu tak? Nanti kalau Joe tahu kita tak ajak dia tubik, mati kita nanti. Mesti dia marah. Kita tak ajak dia tubik. Awak duduk lama tak? Saya nak kita dah. Dah. Lah, baking lah. Apalah baking gitu. Dia bikin lain. Ni, kalau aku tak check ni, banyaklah ni rahsia-rahsia ke apa semua ni. Mesti banyak ni. Mesti banyak ni. Curi ko, bigak ko. Oh, banyaklah gambar. Gambar apa lagi? Ni video apa pula ni? Oh! Ya Allah! Fitri! Jo! Awak! Adik! Ya Allah, Ya Rabbi, Kau tepatkanlah hajat aku di syurga-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirat hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sunyinya malam ini sepi menusuk hati. Andai kau ada di sini, aku pasti senyum lagi. Aku berdoa pada Tuhan agar kau kan kembali. Namun Syawal ini aku sepi sendiri.
Aku nak buat benda aku ni. Mu dengan molek dah. Mu dengan molek ke apa aku nak buat ni? Aku tahu siapa mu. Aku tahu siapa bunuh adikmu. Aku tahu. Aku ada bukti dia. Aku ada bukti. Aku tengok sendiri. Aku tengok sendiri. Video adikmu kenapa? Sekejap lagi aku hantar. Sekejap lagi aku akan hantar video kamu. Hello? Hello? Aidil? Aidil? Hello Aidil? Mendengar tak apa aku ni? Hello? Hello Aidil? Seperti mimpi perkenalan itu cuma seketika, namun di dalam hati dirimu ku terkenang jua. Aidil Adha. Yo! Aidil Adha dah kembali yo. Welcome back to the club. Tak tahan ke tu? Tak suka mu hari ni. Terima kasih. Sebab mari. Memang aku perlu sangat. Yo. Rindu tu. Banyak lagi bahagian atas. Molek mu mari. Memang aku sangat perlu ni. Mu tak ada patah kaki. Tapi yalah. Seru juga deh. Dia nak berubah itu. Nak tubik daripada tim kita ni. Konon-kononnya nak berubah lah deh. Sebab nak jaga hati adik cacat dia tu. Dia mampu adik dia cacat tu kak. Tak ada lah mari semula lah perangai setel dia tu. Tak cukup ke? Tak boleh lagi dah. Dia ada DNA Hareh. Tak boleh lagi dah. Mari semula lagi deh. Mari semula. Marilah kita buat kerja sekali mula. Banyak bahagian ni nak kata ni. Kau nak? Jalan je. Mampu dah, tak apa. Set kita, lagi pecah. Aha. Keling oleh tu. Tengok air tu. Ya. Maslah, Aidil.
Kau bunuh adik aku, babi! Salam Sunyinya malam terakhir. Salam teristimewa. Andai kau ada di sini. Lagi membunuh saya juga. Agar kau kan kembali. Ke mustaqim budak bunuh bayu. Namun Menate babi itu. Menate hanying ke mustaqim. Mungkin ada mustaqim budak bunuh bayang. Mati! Aku yang bunuh dia! Dengarkan aku. Peluklah aku. Mila, Aidil, gapo hok jadi malam ni? Aku tetap jadi rahsia antara mung dengan aku. Siapa bila-bila? biar pecah perut. Jangan pecah mulut. Ingat, Aku berjanji jika kau kembali, aku akan sayang kau lagi. Takkan ada yang dapat ganti tempatmu, duhai surgaku. Malam lebaran ini aku sendiri, cuma pelita yang sepi. Syawalku ini takkan sama lagi andai kau tiada di sisi aku sepi. Adik boleh royak ke Allah supaya jaga Abel dengan Mak. Mencari, cariku mencari, cari cinta yang hilang. Bermimpi, mimpiku bermimpi, mimpi engkau datang. Oh,
kasih. Hanyalah kau kekasihku, tiada duanya. Aku sayang kepadamu, sepaduh jiwaku. Kasihnya ku terhadapmu, sehayung kasturi, tidak pernah aku curang kepadamu. Percayalah sayangku, aku cinta kepadamu. Engkaulah kekasihku. Sunyinya malam ini, sepi menusuk hati. Andai kau ada di sini, aku pasti senyum lagi. Aku berdoa pada Tuhan, agar kau kan kembali. Namun Syawal ini aku sepi sendiri. Oh, dengarkan aku. Peluklah aku. Aku berjanji, jika kau kembali, aku akan sayang kau lagi. Takkan ada yang dapat ganti tempatmu, duhai surgaku.